Alhamdulillah sampai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Mak Black. Hari ni kita mancing di mana? Ya, Rakit Warit. Hari ni tak solo. Hari ni dengan Abang Kai Fishing. Dia tengah sibuk cari Apollo, main Apollo, cari tambahan dengan selau. Ni boatman kita. Tengok. Penuh dah. Alright, ni baru naik. Set up lagi. Set up dulu. Nanti kita update. Alright. Banyak air kuning. Ada yang mengetuk-ketuk. Kita guna Apollo ni. Ada yang lekat dah. Pucat. Pucat dah. Dah habis rasanya. Oh, ada lagi sikit. Kita cuba lagi. Paling dekat tali kupang ni. Alright. Ada strike, nanti kita update lagi. Semoga ada daun baru ke kat belakang ni. Alright. Sekarang dah pukul 6 dah. Nanti kita update lagi, InsyaAllah. Bandung dah gerimis. Wah, harap lalu je lah ni. Aku yang komen bang. Aku yang komen sebelah hati lu. Okey, nanti kita update lagi, InsyaAllah. Oh, dekat ke? Betul-betul makan. Oh, macam dah dekat. Bismillah. Okey, dekat. Pakai ya. Macam kenapa tak ada angguk? Oh. Dia lah guys, apa lagi? Duri-duri manis kampung pergi Aceh. Mantap. Hari ni dia bukan target. Okey, jumpa lagi. Alright. Nanti kita update lagi kalau ada strike, InsyaAllah. Alright. Ada strike. Wah. Apakah dia? Oh, kapas. Strike kapas ni. Alhamdulillah. Hasil yang pertama. Alright, nanti kita update lagi dengan manis, InsyaAllah. Wow.
Padu lah dia. Saiz ni sedap ni. Lama tora lah. Mantap sekali. Kuat dia tekan. Uish, dia terpedo sekali kalau sedut. Lama tora. Alright, tu dia. Nanti kita update lagi. Ada yang makan. Apakah yang sudi makan? Dia juga. Nampaknya mantap. Oh, kembung perut dia bertelur ni. Okay, jumpa lagi next time. Sabar. Okay, bye-bye. Alright, kita update lagi nanti, insyaAllah. Semoga ada strike lagi yang sedap sebelum maghrib. Askar tengah latih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bot. Semua ID. Ready, bosku. Mantap sekali. Itu betul-betul abang pergi berjuang. Alright, nanti kita update lagi. Anak tebal. Mantap sekali. Tanda. Tebal. Oh, tu lah. Ada dia, tapi tak besar, kecil kat belakang. Okey, tengah makan tadi, ketuk. Ingat duri. Rupanya dia. Okey, nanti kita update lagi, insyaAllah. Ada. Pasal dia strike. Duri lagi. Ada. Ada. Woi. Ada. Woi, dah apa? Oh. Duri manis. Ada juga. Kekek lagi. Ya. Tadi je kekek ni. Sekayan dia. Sekejap lagi ikan lain. Alright, nanti kita update lagi. Ada strike yang manis, insyaAllah. Sangkut ke? Oh, dia punya angguk dia tu. Angguk duri tu. Lihat, adakah yang duri lagi ataupun bukan? Apa kau pernah terbalik? Ya, iyalah. Duri ni ses kecil. Belum ada yang besar lagi masuk. Okey.
Okay, jumpa lagi. Alright. Subscribe lagi, nanti kita update insyaAllah. Okay, dapat glamour lagi. Sungai Layang tempat siakap ni. Oh, sana dia ambil glamour siakap. Apa Abang Yoyo tu cakap dia pakai ni tempat siakap. Ni memang dia punya favourite tu. Bukan tamban, power. Dia pun glamour serbat juga. Okey. Belakang ada ketuk-ketuk. Kita check. Kenapa? Aktif pakai apa tu? Aktif. Aktif video. Pakai, sekarang dah pakai telefon dah edit. Sedap. Betina yang lagi banyak isi kan. Nyata. Betul. Sebab dia punya speed belakang ni. Kalau betina tak ada benda. Kosong je. Tak apa. Minggu lepas ada lagi kat chiller. Ya. Oh. Kena. Aduh. Kena. Nanti ikat kau pakai plastik. Sekarang saya memang ikat pakai plastik oh. Kalau tak dia satu kumpulan tu kan. Habis kena kokak dia kacau member dia. Kacau member dia habis. Ya. Nanti semua putus kaki. Lagi kalau letak ikan habis. Kena kokak. Okey, mantap kan? Okey. Nanti ada yang lazat lagi kita update insya-Allah. Memang dia. Ya. Perempuan je lah ni. Dia kacau kita perempuan je. Mana tahu Gorgon nak makan. Okey. Apa cakap kat Sungai Layang ni umpan ikan tanda. Kekek. Yang kekek ni umpan tanda. Mantap. Yang Kai Fish Sedap. pernah ikut dia pancing tak? Pernah juga. Sekarang dia selalu pergi rakit. Betul sekali. Padu. Padu. Orang asyik komen pergi rakit. Tap. Kita ni kau tengok. Kita buat sendiri ni kau tengok. Tak perlu tengok hasil dalam tu lah. Ni dah banyak. Memang kita tak gumpau punya. Betina seekor ni Sedap. Alhamdulillah. Kau tengok dalam tu dah berapa ekor tu. Okey. Nanti kita update lagi. Hasil penuhkan dia. ni nak jadi nelayan ni. Okey. Malam ni tak sepi. Ada teman. Kita tak gumpau. Oh. Sangkut kali lagi ke? Oh. Naik. Suka ke? Tu ke. Alah comelnya. Tukar dia. Mantap sekali. Alhamdulillah. Alright. Nanti kita update lagi. Yang manis insya-Allah. Ada hasil lah. Okey, janji ada. Ni ada hasil. Abang tak main jaring Main tapi tak selalu bawa ni joran. Hari ni tak bawa. Tak rasa nak main ketam hari ni. Dah 2 kilo dah geng. Mantap. 2 kilo lah ni. Ni memang pok-pok dia terlabur. Ada rezeki lagi nanti kita update insya-Allah. 2 kilo memang tak susah ni. Ada? Dia makan lepas. Makan lucut ke? Bismillah. Tak ada. Terdekat.
Pencet 2 kali. Kita cuba lagi. Alright, nanti kita update lagi. Ada yang sedut. Tuli lagi. Oh, duri ada saiz sikit dia ni. Nanti mais lagi, nanti kita update insyaAllah. Ketam lagi. Ya, layan dia bang. 2 kilo ada ke dalam tu. Lagi ada hasil. Mantap sekali. Lagi ada hasil. Lagi ada barang. Ikan tengah sepi. Macam inilah. Ikan kekek banyak. Menghabiskan umpan. Ketuk-ketuk, tekan-tekan, tekan-tekan, kecil-kecil. Disedot betul-betul. Okey. Nanti kalau ada yang menyedot, kita update lagi insyaAllah. Pipi lah. Alhamdulillah, mantap sekali. Kau ingat kau punya goyang. Tahu buka. Mana tersangkut. Oh, okey dah, lepas. Aku ingat kau punya goyang. Lagi. Tebal mantap sekali. Dia kat sebelah ni kot. Teri kupang Right. Moga ada lagi yang manis lepas ni. Aduh. Saiz besar. Saiz idaman. Saiz idaman. Dan dah lucut dah ni. Nasib baik tersebut selamat. Ada 2 kilo tu kat dalam. Aduh sekali. Hebat dia. Penuh dah. Dari segi ketam banyak hari ni. Aduh. Tanduk pula. Okey. Nanti kita update lagi. Kita tengok main bola dulu. Okey. Alright. Oh, tak ada yang belah sana. Belum ada. Baling lagi. Mesti ada lagi nanti. Harus dah laju dah ni. Ikan malu-malu nak makan. Alright. Nanti kita update lagi, InsyaAllah. Dah pagi dah. Ya, ini dah start. Awak dah start kemas-kemas nak balik. Kai dia lambat lagi tengah hari, nanti dia baru balik. Dia punya ketam dia banyak. Sini.
Waduh. Cuaca hari ni elok, sebaik pagi. Sekejap kita balik. Ni tengok apa, kita ambil. Tak banyak strike ni. Kita ada sikit-sikit lauk. Kapas sikit, tebal tipis ekor. Jadilah. Dan dia ada lauk sikit, ada strike. Dah terlampak dah ikan ni. Ada. Rasa tak banyak. Okey. Inilah keadaan rakit Warib. Ada rezeki juga sini, ada strike. Katam ada. Macam biasa. Okay. Alright. Sekejap lagi balik. Siap kemas. Kita jumpa lagi di next trip. Tak tahu lagi kita naik ke rakit mana. InsyaAllah kita jumpa lagi. Alright. Boatman dah sampai. Kita dah balik masuk kerja pula. Okay. Semoga kita jumpa lagi di next trip. Semoga semua baik-baik saja. Jumpa lagi insya-Allah. Bye.